Kita dapati bahawa sejarah kita contohnya masih ditulis, dipimpin dan ditulis oleh ramai yang datangnya daripada barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast Uni Malaya. Hari ini saya Siti Salwa Fazil bersiaran kembali untuk topik yang lebih menarik sesuai pada bulan ini adalah bulan kemerdekaan di mana kita akan menyambut sambutan 31 Ogos untuk sambutan kemerdekaan yang akan berlangsung sehingga 16 September 2025. Dan tema kita pada tahun ini adalah Malaysia Madani Rakyat di Santuni, dan Universiti Malaya juga sebenarnya menyambut kegemirangan perayaan sambutan 31 Ogos ni dengan pelbagai aktiviti dan program untuk warga UM menjiwai semangat kemerdekaan pada tahun ini. Dan untuk hari ini topik yang kita akan bawakan juga berkenaan dengan kemerdekaan, iaitu tajuk yang sangat istimewa, Merdeka dan Akademia Suara Intelektual Negara. Jadi bila kita sebut merdeka ni, selalunya kita akan bayangkan laungan sorakan kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka selama 7 kali. Sebanyak 7 kali di stadium negara kan. Jadi itu yang kita dengar sejak tahun. Dan itulah yang kita laung-laungkan jiwa-jiwa kemerdekaan tersebut. Dan pada masa yang sama, ada satu sebenarnya medan yang sangat penting juga untuk membina kemajuan negara dan sasiah masyarakat juga adalah dunia akademia. Okay? Jadi dunia ini bukan sahaja melahirkan graduan, mereka juga mencorakkan negara bangsa, menulis sejarah dan bagaimana untuk mencorakkan cara kita berfikir. Dan pada hari ini bersama kita adalah tokoh yang sangat dihormati, iaitu Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Danny Wong Zee Ken, seorang sejarawan, pakar sejarah dalam bidang Asia Tenggara dan China, dan dengan lebih 200 penerbitan dan 27 buah buku. Dan Universiti Malaya sangat berbangga juga kerana beliau baru sahaja dilantik sebagai Ahli Majlis Sejarawan Negara, lantikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di Malaysia ini terdapat 12 lantikan untuk menganggotai jawatankuasa ini. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi bersama podcast Uni Malaya untuk topik istimewa pada hari ini. Jadi mungkin Datuk, sebelum kita dapat memulakan program, kita warm up dulu. Jadi macam mana latar belakang Datuk, minat Datuk ni mencetuskan kecintaan kepada sejarah Datuk? Ya, terima kasih Puan Sawa. Terima kasih juga kepada Universiti Malaya atas jemputan ini. Bagaimana saya jadi seorang sejarawan? Saya kira minat sejarah itu ada pada ramai orang, tapi untuk saya mungkin ini kerana dorongan daripada ayah saya, yang daripada awal lagi beliau selalu membelikan buku-buku komik sejarah, sejarah perang dan sebagainya, yang mungkin telah mencetuskan minat saya terhadap apa yang berlaku pada masa lampau dan sebagainya. Dan selain daripada itu, beliau juga sentiasa mengingatkan saya bahawa datuk saya seorang dresser yang pernah, dresser bermaksud mereka yang berkhidmat dalam hospital, perubatan, adalah seorang medik kepada gerila Kinabalu. Jadi namanya ada tercatat dalam buku. Jadi selalu ayah saya agak bangga dengan hakikat tersebut. Jadi apabila saya tanya soalan tentang datuk saya, ayah kepada bapa saya, bagaimana hidup beliau dan sebagainya, beliau kata saya tak berapa tahu sebab saya cuma umur 5 tahun bila datuk kamu meninggal. Jadi ini menjadi satu persoalan yang sentiasa saya tanya. Dan oleh kerana itu, dalam sebuah buku saya yang telah diterbitkan pada tahun 2019, saya tajuknya ialah The Kinabalu Guerrillas. Jadi buku itu
Dalam buku itu saya cuba mendapatkan lebih banyak maklumat tentang datuk saya, dan saya rasa persoalan seperti itu terus mendorong kita lah. Tetapi apa yang menarik ialah di semasa di sekolah saya rasa kita ada guru sejarah yang amat luar biasa. Ramai orang rasakan sejarah itu mungkin tidak begitu menarik dan sebagainya, tetapi apabila diajar oleh guru-guru yang luar biasa yang berdedikasi, subjek itu menjadi hidup dan kita dipengaruhi oleh guru-guru seperti itu. Jadi minatnya tertanam macam itulah saya kira. Tahun berapa tu Datuk masa tu? Saya tingkatan 1, 2, 3. Ya. So lepas tu berterusan dengan bidang akademik sejarah di universiti sebab macam mana Datuk? Saya memohon ke Universiti Malaya dan jadi kita dapatlah tempat di Universiti Malaya dan berdepan dengan orang yang kita baca dulu, buku Kukai Kim contohnya, buku Muhammad Yusof Hashim contohnya. Jadi orang-orang ini adalah mereka yang pernah menulis dalam buku-buku teks sekolah. Jadi apabila kita datang ke sini, kita jumpa orang-orangnya berdepan dengan kita, kita rasa ada inspirasi yang tertentu. Dan sememangnya apabila kita berinteraksi dengan mereka, kita dapati ada perasaan yang lain. Sebab mereka ini adalah bukan saja secara orang yang menyampaikan ilmu, tetapi juga mereka yang boleh mempengaruhi kita dari segi memberi dorongan, aspirasi dan sebagainya. Saya rasa inilah antara perkara ataupun sebab kenapa saya rasakan sejarah itu sesuatu yang sangat dan yang hidup, menarik. Boleh menjadi sebahagian daripada hidup kita. Hidup kita. Menarik bagaimana cerita-cerita daripada sejarah daripada susu galuh keluarga tu menjadi satu dorongan sebenarnya untuk Datuk terus membawa semangat kecintaan kepada sejarah sehingga hari ini. Selalunya perjuangan ni dikaitkan dengan perjuangan yang perjuangan yang bersenjata yang menyebabkan emosi, menyebabkan juga fizikal dan sebagainya. Tapi di satu pihak yang lain, bagaimana peranan akademia ini menyuntik dan memberi kata orang tu sumbangan yang signifikan kepada dunia kemerdekaan tersebut. Ya, sememangnya kalau kita melihat kepada perjuangan kemerdekaan kita, kita bukan macam negara-negara jiran kita yang terpaksa berperang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kita berperang untuk mempertahankan satu kedudukan cara hidup, iaitu menentang komunis. Jadi itulah penentangan kita dalam perjalanan kita ke arah kemerdekaan. Tetapi kita tidak menentang penjajah secara bersenjata. Jadi caranya berlainan. Jadi apabila kita dalam usaha menuju ke arah kemerdekaan, perjuangan tersebut, saya rasa para intelektual ataupun sarjana maupun mahasiswa tetap memainkan peranan yang penting. Cuma bezanya ialah pada masa tersebut, sebelum tahun 1957, kita hanya ada sebuah universiti, iaitu Universiti Malaya yang bertempat di Singapura, yang ditubuhkan pada tahun 1949. Dan sebelum itu, kita ada King Edward VII Medical College, College Perubatan King Edward yang ke-7, dan juga Raffles College yang telah ditubuhkan pada tahun 20-an. Dan inilah tempat-tempat di mana hasilnya yang telah menghasilkan para intelektual yang ada pada masa itu di negara ini. Dan oleh kerana mereka yang dapat pendidikan adalah begitu sedikit jumlahnya, jadi kumpulan yang kita rasakan sebagai intelektual dan juga mahasiswa sebenarnya tidak ramai pada masa itu. Dan dengan sendirinya peranan yang dimainkan oleh mereka ini mungkin berkurangan sedikit berbanding dengan tempat-tempat yang lain yang mungkin sudah ada lebih banyak universiti dan sebagainya. Namun demikian,
kita masih dapati kalau kita menyusuri aktiviti mereka dan juga kerjaya mereka, kita akan dapati bahawa mereka ini sebenarnya tetap memainkan peranan yang penting. Mereka ini tetap menulis dalam surat khabar, mereka ini mengadakan forum, adakan ceramah dan sebagainya. Ada yang menjadi sebahagian daripada parti politik dan sebagainya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dalam kumpulan ini, kita perlu menekankan kewujudan satu kumpulan yang selain daripada mereka yang datang daripada Universiti Malaya, datang daripada Raffles College ataupun King Edward VII College, adalah mereka yang datang daripada Maktab Perguruan. Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC, Sultan Idris Teachers Training College. Kumpulan ini sebenarnya telah wujud sejak tahun 20-an dan mereka ini daripada awal lagi telah mula bertanya tentang ke manakah bangsa kita, ke manakah negara ini, kalaulah sebuah negara yang moden akan dibentuk, apakah peranan kita. Jadi guru-guru ini sejak tahun 1922 telah memainkan peranan untuk membangkitkan idea tentang kemerdekaan dan sebagainya. Dan kita perlu ingat mereka ini datang daripada seluruh negara, negeri-negeri daripada utara, selatan, ada yang datang daripada Brunei, Borneo dan sebagainya, datang untuk belajar di SITC. Dan di sinilah mereka nampak inilah rakan kita, inilah rakan seperjuangan kita. Dan mereka ini terus bergerak. Kita masih ingat nama-nama seperti Ibrahim Yaakob dan sebagainya. Jadi sebenarnya kumpulan ini penting untuk kita. Penglibatan mereka masa tu, Datuk, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dan bagaimana signifikannya mereka ini dalam mencorakkan perjuangan pada tahun-tahun tersebut? Mungkin kita boleh letakkan dalam perspektif ini, iaitu pada masa itu pada peringkat sebelum perang adanya mereka yang berjuang secara radikal seperti Ibrahim Yaakob, Pak Sako dan sebagainya. Tetapi lepas itu kita nampak orang seperti Senu Abdul Rahman, kita nampak Abdul Rahman Talib, kita ingat Tun Ghaffar Baba, semua ini adalah lulusan SITC sebenarnya. Dan mereka ini memang sememangnya memainkan peranan, dan dalam usaha kita 50-an menuju ke arah kemerdekaan, mereka ini menjadi sebahagian daripada pergerakan politik dan sebagainya. Jadi peranan mereka itu sangat jelas sebenarnya. Sangat jelas. Walaupun mereka berada di bawah orang tu adalah institusi yang berbeza, IP perguruan itu dengan Universiti Malaya, tapi secara keseluruhannya akademia itu menyumbang secara terus juga dengan memberi idea, dan juga saya rasa adalah juga networking yang mereka bina di kalangan mereka tu yang menyumbang kepada ni. Dan sekarang ni pula macam mana Datuk melihat peranan universiti, mahasiswa dan juga akademik untuk melihat dalam aspek kemerdekaan ini? Kalau kita melihat hari ini amat berbeza dengan masa dahulu. Masa dahulu mereka berdepan dengan isu merdeka. Hari ini kemerdekaan sudah dicapai. Jadi kemerdekaan bukan lagi sesuatu yang kita kejar, tetapi kita perlu mengisi kemerdekaan tersebut. Cabaran kita ialah untuk mengisi kemerdekaan tersebut, untuk merealisasikan apa yang termaktub dalam perlembagaan kita, hasrat negara ini. Jadi inilah perjuangan yang terus dilakukan oleh para intelektual di negara ini, para sarjana dan juga para mahasiswa. Jadi kita dapati bahawa hari ini kita dapati pensyarah ataupun sarjana masih tetap memainkan peranan dalam menulis, dalam forum seperti dalam surat khabar, dalam media massa dan sebagainya, untuk menerangkan kepada masyarakat Malaysia di mana letaknya Malaysia, di mana kedudukan kita dan apakah cabaran yang diatasi, dan mungkin mencadangkan solusinya ataupun solution kepada
jalan penyelesaian kepada masalah-masalah atau cabaran yang dihadapi. Jadi kita ini masih tetap memainkan peranan yang amat penting sebenarnya. Mungkin cara untuk bekerja sudah berlainan. Betul. Jadi inilah keadaan yang agak berlainan. Betul. Saya rasa dengan cabaran kita sekarang dengan kemajuan dunia teknologi dan sebagainya itu memberi kata orang tu cabaran untuk para akademia, terutamanya bagaimana sejarah tu untuk hidup untuk generasi yang akan datang. Sekarang itu semua maklumat di hujung jari dan bagaimana sejarah itu hendak dipastikan kebenarannya. Itu pada saya adalah satu cabaran dan mungkin Datuk sebagai ahli yang baru dilantik, bagaimana Datuk melihat kepentingan sejarah ini untuk meneroka dan memberikan maklumat yang tepat mengenai sejarah ini. Biar saya bincangkan sedikit tentang apabila kita merdeka, kita sebenarnya nak membina sebuah negara bangsa yang baru. Jadi dalam usaha ini, kita perlu lihat suasana pada masa itu. Suasana pada masa kita merdeka, walaupun kita sudah ada universiti, kita Universiti Malaya yang telah dipindah ke sini pada tahun 59 selepas kita merdeka. Jadi kita ada kampus Lembah Pantai ini sebagai kampus UM di Kuala Lumpur. Dan pada masa yang sama kita ada sebuah kampus di Singapura yang dinamakan Singapore Campus di Bukit Timah. Jadi apa yang kita nampak adalah apabila merdeka ini telah berlaku, kita dapati bahawa sejarah kita contohnya masih ditulis, dipimpin dan ditulis oleh ramai yang datangnya daripada barat. Sebabnya mereka ini adalah pensyarah yang sedia ada dan orang tempatan yang menjadi sarjana pada masa itu adalah amat kurang. Tetapi di kalangan mereka yang menjadi sarjana pada masa itu, orang tempatan, mereka sudah ada satu kesedaran bahawa kita perlu melihat kembali sejarah, perspektif sejarah tersebut. Adakah ini perspektif kita ataupun perspektif orang barat contohnya. Jadi kita ada istilah seperti Eurocentric, berpandukan ataupun memusatkan kepada Eropah contohnya, daripada perspektif Eropah, pandangan Eropah, pandangan daripada atas kapal dan bukannya pandangan tempatan, pandangan perspektif orang tempatan, Asian centric contohnya. Jadi inilah perdebatan antara perdebatan sejarah contohnya yang mula berlaku pada masa itu. Jadi isu sekarang ialah isu merdeka ini bukan sekadar kemerdekaan sebuah negara, sebuah nasion, sebuah bendera baru dan sebagainya, tapi juga minda perspektif kita, kemerdekaan tersebut. Jadi kita membina kembali perspektif sejarah yang baru, yang bukan menolak langsung yang Eropah, tetapi bagaimana kita harus melihat sejarah kita berpandukan kepada research ataupun penyelidikan yang telah dilakukan, yang baru, penemuan baru dan sebagainya, dan bagaimana ianya ditulis sebagai sebahagian daripada sejarah kita dan bukan lagi bergantung kepada sejarah yang British history, Commonwealth history dan sebagainya. Jadi inilah antara perubahan yang telah berlaku. Saya cuma gunakan contoh sejarah lah sebagai satu contoh. So maksudnya di situlah sumbangan intelektual akademia untuk cabaran yang baru pada saya, macam Datuk maklumkan tadi, menulis semula sejarah dari perspektif kita anak Malaysia. Jadi untuk cabaran tu Datuk, menulis semula sejarah, dia melibatkan juga perlunya satu kumpulan sejarawan yang hebat-hebat, dan juga untuk menulis satu naratif yang betul dan baik daripada perspektif citra Malaysia ini sangat penting. Untuk anak muda Datuk di universiti ini, bagaimana Datuk melihat cabaran akademia di perspektif mahasiswa pula untuk mendalami sejarah dan juga menjiwai dan memperjuang semangat kebanggaan kecintaan kepada Malaysia?
Ini satu soalan yang sangat besar kalau nak jawab, tetapi jelas pada kita bahawa apabila seseorang itu datang ke universiti, beliau memasuki mengolak langkah ke dalam satu dunia yang berlainan daripada alam sekolah, di mana beliau ini sebenarnya boleh meneroka banyak idea-idea yang tak pernah terfikir, sebab diajar, membaca dan sebagainya, menjadikan beliau ini terbuka. Mintanya dicabar, ideanya dicabar, dan pada masa yang sama menghasilkan idea-idea baru yang beliau mungkin ingin cuba. Jadi idea baru yang datang ini melihat kepada suasana serantau mereka, dan mereka rasakan ada benda-benda yang mereka harus memperjuangkan ataupun menyuarakan pendapat mereka. Dan di sinilah kita nampak mahasiswa sebenarnya daripada hari pertama universiti dibentuk sudah adanya pergerakan-pergerakan ataupun idea-idea, at least idea untuk bergerak. Dan daripada idea-idea ini kemudiannya kita nampak ada pergerakan, pertubuhan dan sebagainya yang menjadi sebahagian daripada sejarah perjuangan mahasiswa negara ini. Untuk tujuan ini kita tahu tahun-tahun 60-an, khususnya 71 hingga 75 adalah antara tahun-tahun perjuangan mahasiswa yang paling aktif di negara ini. Radikal. Ya, radikal dan juga action oriented. Jadi kita masih ingat ada perjuangan untuk memperjuangkan nasib mereka yang miskin, contohnya di Baling, contohnya apabila harga getah jatuh, bagaimana pemimpin mahasiswa kata kita harus melindungi mereka. Jadi kita tahu ada cerita-cerita yang berlaku yang hari ini sudah menjadi legenda. Contohnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian daripada pemimpin ini. Ya. Tetapi yang menariknya ialah kebelakangan ini saya baca sebuah memoir seorang pensyarah kita di pengajian Cina. Beliau kata semasa beliau belajar menjadi seorang mahasiswa dulu, mereka mengambil bahagian dalam tunjuk perasaan dan ditangkap oleh FRU dan diletakkan dalam bawa ke balai untuk ambil cap jari dan sebagainya. Dan bagi mereka itu adalah satu lambang kebanggaan kerana telah berjuang. Dan ini sangat menarik pada kita. Kita yang datang kemudian ini mungkin tidak dapat menghayati apa yang mereka telah lalui. Tetapi pada kita ditangkap polis, ini sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi mereka satu kebanggaan. Ini satu kelainan saya rasa. Jadi hari ini mungkin perjuangan mahasiswa masih ada, tetap ada, sebab mereka melalui proses yang sama, tetapi caranya mungkin berlainan. Sekarang ini dengan dunia digital dan sebagainya, mereka mungkin tidak perlu lagi untuk tunjuk perasaan. Contohnya march on the street, contohnya tidak perlu. Tetapi mereka boleh tulis, mereka boleh buat TikTok, mereka boleh buat sesuatu video, boleh viralkan sesuatu dan sebagainya. Ini sesuatu yang baru, tetapi perjuangan mereka itu tetap berlaku. Kata saya. Betul. Sebab apa? Kalau dulu macam Datuk maklum tadi, perjuangan intelektual untuk mahasiswa tu diukur dan dinilai dari segi penglibatannya mungkin dengan piketnya, dengan speaker cornernya kan. Tapi bila dibandingkan dengan generasi mahasiswa sekarang, perkara itu tidak berlaku sangat walaupun kita ada. Jadi daripada mahasiswa tu sendiri, bagaimana kita nak mencorakkan cabaran kita ni mahasiswa untuk menjadi seorang Malaysia yang masih lagi dapat menjiwai semangat kemerdekaan walaupun tidak melalui fasa-fasa yang lepas, melalui perjuangan yang perlukan pertarungan dan sebagainya. Jadi macam mana akademia kita dalam institusi pendidikan ni dapat
membantu generasi sekarang untuk kekal dengan semangat Malaysia ni? Kalau kita melihat kepada mereka yang memperjuangkan pergerakan mahasiswa tahun 70-an, saya rasa mereka ini berjuang atas identiti mereka sebagai seorang mahasiswa. Itu satu. Tetapi pada masa yang sama, mereka juga memperjuangkan nasib negara dan apa yang mereka cuba perjuangkan itu sebagai rakyat Malaysia. Jadi dua identiti ini sangat penting. Jadi saya rasa pada hari ini untuk seseorang itu pergi demonstrasi dan sebagainya, saya rasa semua itu mungkin metodnya sudah berlainan, guna cara elektronik dan sebagainya. Tetapi identiti mereka masih tetap seorang mahasiswa dan juga seorang rakyat Malaysia. Jadi tak kurang daripada mereka yang pernah berjuang pada masa itu. Cuma metodnya mungkin berlainan dan penglibatan mereka itu berbagai dengan berbagai cara dan sebagainya. Jadi pada saya, seseorang mahasiswa haruslah sentiasa peka. Peka pada apa yang ada dalam kampus contohnya. Peka kepada apa yang berada di luar situ, masyarakat dan juga negara. Jadi pengetahuan mereka terhadap apa yang sedang berlaku, general knowledge dan sebagainya haruslah kuat. Tak bolehlah kita hidup dalam dunia maya seperti yang lazim berlaku hari ini. Kita perlu peka kepada apa yang berlaku di luar dan apa yang berlaku dalam dunia. Apa yang sedang berlaku di dunia itu mau tak mau akan mempengaruhi kita. Ada efeknya. Jadi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita harus respon. Tetap stay relevant. Kekal untuk menjadi relevant kepada apa yang berlaku. Tanpa semangat ini, mahasiswa mungkin tidak akan berjuang. Bila dunia sekarang ni generasi kita banyak kepada kemudahan dalam IT-nya dan sebagainya, dan sekarang lebih banyak juga dipanggil keyboard warrior untuk mengekspresikan apa yang mereka dalam minda, dalam hati dan sebagainya. Jadi Datuk Seri, Datuk, untuk perkara ni kadang-kadang kita dilihat sebagai seorang yang tidak selesa atau takut untuk menyuarakan mungkin idea-idea dalam politik, dan kita seolah-olahnya kita ni terikat dan kita terhad dalam menyuarakan pandangan. Jadi bagaimana Datuk melihat perkara ini? Persepsi ini memang ada orang kata akademik hari ini macam terikat, ya, tidak mungkin tak berani untuk bercakap, meluangkan pendapat mereka. Saya rasa ini tidak berapa tepat memandangkan pensyarah kita, UM contohnya, orang sastra contohnya, ramai yang sebenarnya tiap-tiap minggu ada forumnya, ada kolumnya, maksudnya ada satu kolum dalam surat khabar untuk mereka. Mereka ini sentiasa berada tampil ke depan untuk mengambil bahagian dalam forum-forum, dalam ceramah dan sebagainya. Politik, maksudnya mereka ini tidak terlibat dalam politik, tetapi mereka memberi pendapat berdasarkan kepada ekspertis mereka. Jadi ekspertis mereka ini, kalau contohnya sejarawan cakap sejarah, tapi tak cakap benda lain, dia kena patuh pada dengan data yang tepat, dengan latar belakang dia dan sebagainya. Jadi untuk tujuan ini kita nampak bahawa pensyarah kita tidak malu daripada ini, never shy away. Mungkin kalau shy away kerana dia sibuk, tetapi bukan kerana dia ini takut, kan. Saya rasa kita ini tidak takut. Cuma mereka ini perlu sangat
berhati-hati bila bercakap kerana kita berpandukan kepada ekspertis. Kita tak nak jadi semua tahu. Maksudnya macam tu. Jadi untuk tujuan ini saya rasa kita pensyarah kita sarjana kita di Universiti Malaya berani dan memang sanggup tampil ke depan. Saya rasa ini persepsi yang kita harus tukar. Sebab setiap tahun kalau kita kumpulkan mereka yang masuk surat khabar, dalam radio dan sebagainya, sebenarnya panjang sangat. Dan di antara tu yang selalu memberikan pendapat yang mungkin pusat-pusat di bawah Fakulti Sastra ni yang dalam aspek politik, boleh Datuk bagi contoh? Contohnya kita ada Profesor Awang Idris, kita ada contohnya di pengajian Melayu kita juga ada Profesor Datuk Awang. Saya rasa ramai di kalangan kita, khususnya contohnya Dr. Roy Anthony Rogers juga selalu ditemu ramai oleh surat khabar ataupun TV dalam forum tertentu untuk membincangkan tentang hal ehwal dunia hubungan antarabangsa dan sebagainya, dasar luar Malaysia. Staf rakan-rakan daripada Institut Pengajian China juga sentiasa berada di surat khabar bercakap tentang South China Sea dan sebagainya. Jadi memang ini topik-topik panas memang panas dan memang ada orangnya untuk pakar-pakar kita dalam setiap bidang ini. Soalan saya tu, sekarang kita hidup dalam dunia digital dengan penuh suara-suara popular yang di media massa, di media sosial yang kita suka dengar, dan audiennya juga ramai dan netizennya juga ramai. Jadi bagaimana Datuk dalam keadaan-keadaan begini suara akademia dan intelektual itu kekal relevan dan signifikan dengan peredaran masa, terutamanya untuk warga universiti dan juga warga Universiti Malaya? Ya, terima kasih. Pada saya, suara akademik, suara intelektual tetap perlu ada dan sememangnya terus diperjuangkan oleh mereka yang berada dalam dunia akademia hari ini. Jadi kalau satu masa dahulu dunia akademik kita ini kecil kerana tak ramai yang mendapat kelulusan akademik untuk menjadi pensyarah ataupun akademik, tapi hari ini kita sudah ada begitu banyak sekali universiti dan juga university college dan sebagainya, dan ini sebenarnya merupakan satu keadaan yang sangat memperangsangkan kalaulah akademik tetap stay relevant ataupun kekal menjadi relevant untuk terus peka kepada apa yang berlaku di luar, terus peka kepada apakah yang diperlukan oleh negara kita, aspirasi negara kita dan cabaran yang dihadapi oleh negara kita. Jadi kita sebagai intelektual, sebagai sarjana harus menggunakan ekspertis kita untuk membantu negara untuk menangani, mengatasi masalah-masalah tersebut, cabaran-cabaran tersebut. Dan pada masa yang sama, intelektual juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik masyarakat kita. Kita ini perlu tetap bersuara dengan cara apa juga. Hari ini kita tidak semestinya hanya bersuara melalui lecture ataupun melalui surat khabar, sebab hari ini kita ada peluang untuk menulis dalam bentuk yang berlainan, podcast contohnya. Kita ada orang yang mengadakan website, blogs dan sebagainya, dan juga boleh menerbitkan sendiri dengan adanya teknologi dan juga begitu banyak apps yang sedia ada. Mungkin ini akan membantu dalam seorang intelektual itu menyampaikan suara mereka dan idea mereka. Jadi idea ini sebenarnya pada saya tetap relevan. Kita harus stay relevan. Maksudnya akademik itu sendiri perlu sentiasa ke hadapan dengan teknologi dan sebagainya supaya maklumat platform yang kita nak disampaikan tu mempunyai capaian audiens yang lagi besar.
dan lagi mencapah dan lagi mungkin bukan di peringkat Malaysia sahaja tapi di peringkat dunia dan sebagainya. Suara kita ini didengari lah untuk tersebut. Cuma tu bila kita menulis ataupun berkongsi perkara ini di platform-platform tu, seolah-olahnya suara kita itu tidak berapa didengari, kan? Mungkin juga minat generasi sekarang, kalau fokus generasi sekarang yang lebih aku percaya kepada berita-berita yang mereka ingin lihat dan dengar, berbeza dengan apa mungkin kebenaran yang data-data yang kita dapat dari hasil penyelidikan dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk nak melihat perkara ini untuk kita boleh kata orang sinergikan apa yang ada di platform media sosial dan juga penulisan-penulisan secara akademia ini boleh memberi gabungan cukup mantap lah untuk kita membudayakan kecintaan kepada negara, terutamanya generasi muda. Saya rasa jawapan ini telah wujud ataupun berada dalam aktiviti yang kita jalankan hari ini, podcast sendiri. Jadi kita sajana perlu menggunakan platform yang relevan, yang sesuai dan mungkin boleh menyebarkan idea mereka dengan lebih efektif, lebih cepat dan sebagainya. Sama ada mereka ini sendiri secara peribadinya menghayati ataupun tahu beroperasi, itu mungkin adalah perkara yang kedua. Perkara yang lebih pokoknya ialah adakah mereka ini mempunyai akses kepada platform-platform ini. Contohnya mereka ini ada mungkin ada pelajar yang boleh bantu mereka untuk upload sesuatu, ataupun ada mereka yang sanggup datang kepada para pensyarah dan sebagainya dan cakap dengan mereka, bincang dengan mereka bagaimana untuk menyampaikan apa yang mereka kaji, hasil kajian mereka itu ke dalam media yang berlainan, media yang lebih mudah didekati oleh generasi yang muda ini. Sebab generasi muda ini mungkin tak akan baca buku yang tebal-tebal dan sebagainya. Jadi mereka perlu mungkin ada image tertentu yang mana pensyarah itu mungkin tidak mampu dengan sendirinya, tetapi dengan bantuan badan ketiga, contohnya kumpulan media dan sebagainya, ini akan menjadikan sesuatu apa yang Puan sebutkan tadi itu sinergi. Dua belah beroperasi untuk tujuan yang sama. Betul. Sebab apa tu, generasi sekarang ini kadang-kadang kita lihat perjuangan mereka mungkin bukan lagi berpaksikan berkisahkan kemerdekaan atau perjuangan, tapi lebih kepada perkara semasa yang mungkin lebih tinggi tahap mungkin dia punya objektif dan sebagainya, mungkin melibatkan politik dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk ada pesanan kepada generasi kita bagaimana kita ingin sebagai mahasiswa boleh membantu mencorakkan masa depan negara, dan mereka juga adalah antara pengundi-pengundi muda yang memang perlu untuk dan wajar untuk kita melihat sejarah ni sebagai satu komponen yang utama dalam membuat pemilihan. Ya, mungkin dua perkara. Perkara yang pertama, kotakan janji anda sebagai seorang mahasiswa. Sebab apabila seseorang pelajar itu masuk ke universiti, beliau telah berikrar untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik. Jadi antara perkara yang harus dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang baik adalah belajar dengan tekun dan meneroka idea baru, baca sebanyak yang mampu untuk mendapatkan meletakkan asas dalam keintelektualan tersebut. Saya rasa ini sangat penting. Yang kedua adalah peka. Terus peka dan terus menjadi relevan. Mungkin itulah apa yang boleh dikatakan oleh saya. Okey Datuk, terima kasih banyak di atas perkongsian Datuk pada hari ini. Untuk tempoh 40 minit kita bersama dengan Datuk sebenarnya
soalannya hanya memandu, tapi sesi saya dengan Datuk hari ini sangat bermakna, sangat seronok Datuk kita punya sesi pada hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Datuk atas kesucian dan kesibukan beliau sebagai seorang dekan di Fakulti Sastra dan Sains Sosial UM, tapi masih berkesempatan untuk bersama kita pada hari ini. Datuk, terima kasih banyak. Terima kasih Puan. Selamat Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Kemerdekaan juga. Kita mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada semua warga Uni Mesti Melaya. Saya Siti Salwa Mak Fazil dari Pusat Komunikasi Korporat mengucapkan terima kasih dan kita bersiaran lagi selepas ini tajuk yang lebih menarik. Sekian dan salam sejahtera. Terima kasih.